Mari kita tengok sebelah atas ni ada apa pula. Naik tangga ni tinggi juga. Kosong. Belum buka lagi. Oh, ni belum kosong. Belum buka lagi. Abang-abangnya trading cushion. Tak ada orang. Kita dah pergi ke atas, tapi kita dapati kosong. Ada orang meniaga. Maknanya mana yang kena saman sorry, masih belum membuka kedai dia. Okey, Assalamualaikum. Seperti biasalah jumpa lagi di channel apa nama ni, KL Info Media. Okey, hari ni kita ada satu komen di kita punya video. Dia minta kita datang kembali ke apa nama ni, pasar moden SS15 Subang Jaya. Dalam komen tu dia beritahu saya, Assalamualaikum bang, minta tinjau kembali ke pasar moden SS15 kerana baru-baru ini ada operasi immigration dan MPPJ di lokasi ni, operasi Bosa Badu. Jadi kata dia ramai warga-warga asing yang ditahan di situ. Jadi dia minta kita tinjau sekali lagi di lokasi ni macam mana keadaan terkini di lokasi tersebut, kerana operasi ni baru saja dilakukan, iaitu di minggu yang lepas. Okey, kita akan tinjau ke lokasi ini untuk kita lihat pasar ini sambil kita cari sarapan di lokasi ini. Dengan itu mari kita sama-sama tinjau ke pasar moden apa nama, SS15 ni Subang Jaya. Nasi ayam nasi penyet. Cantik juga pasar moden. 15. So, kita tengok bawah tu. Orang jual kerang. Kambing tu. Okey tuan-tuan, setelah kita masuk ke dalam pasar ni, kita dapati tidak ada pembantu warga asing kat sini. Kalau dia orang ramai daripada awal kita masuk kita dah nampak. Jadi lokasi ni kita tengok buat masa sekarang ni lah, memang kita tak nampak ada warga asing yang jadi pembantu ataupun menjual barang-barangan sebegini di sini berlainan di tempat lain dah Okey, kita buat tinjauan di sini. Mungkin warga asing yang ditangkap tersebut berada di lokasi di sebelah atas bahagian barang kering dan apa nama ni, makanan di atas. Nanti kita tinjau ke sana. Kita nak tengok di bawah ni dulu. Ada ni tu. Oh, mahal. RM22. RM22. 20 yang terbuka. 20. Yang dulu. Lalu itu sotong kan? Sekilo 40 tak? Sotong kandang. Ada kat ni anak tumpak tak ada. Ada sotong kecil banyak sotong besar. Ikan. Oh ya. Itu besar.
besar 20. RM15 ya kerang. Kurang. Contoh kecil. Kerang bulu ada kan? Pak goreng RM10 satu. Ini sekor 25. Tak ada. Lima belah ni ada sekali ada ni. Sama guys. Ya. Tak buka lagi. Sama bateri. Okey, dari apa yang kita perhatikan dekat bawah bahagian basah-basah kita tak nampak ada warga asing yang bekerja di situ kan. Yang kita nampak warga tempatan lah. Kalau yang datang membeli itu adalah beberapa orang. Jadi situasinya dekat sini dah tak ada lagi lah yang warga asing yang bekerja dan berniaga di Pasar Moden SS 15 Subang Jaya ni